Dah 2 minggu dah peti ais ni bermasalah. Tengok, ais pun tak beku. Bahagian bawah ni pun tak sejuk sangat. Tadi saya dah belajar tengok dekat YouTube. Saya rasa saya dah tahu dah apa masalahnya. Okey, tunggu konten saya seterusnya. Okey, bermodalkan RM10, saya beli ni. Saya rasa ni punca dia. Okey, kita tunggu dan lihat. Saya syak rasanya punca peti ais ni tak nak beku. Dia punya kipas dekat dalam tu, dia punya kipas tak nak berpusing. Lama dah dekat 2 minggu dah dia punya kipas tu tak berpusing. Kalau ikut apa yang saya tengok hari tu, punca kipas tak berpusing ada 2 punca je. Satu, kipas dia rosak, dan satu lagi masalah dekat ni, pintu dia. Tengok dia punya pintu ni. Sebab sepatutnya butang pintu dia macam ni tengok dia dah hilang dah tombol ni dia. Okey, kita try tukar. Nak buka dia senang je. Korang cungkil je keluar. Biar dia terkeluar macam tu. Okey, switch pintu kita dah tukar baru ya. Kita masukkan balik ke dalam tu. Okey, kita try tutup pintu Kita tengok macam mana dengan kipas dia. Tada! Kipas dia dah berpusing. Jom kita testing pula. Kita letak air, boleh tak jadi ais? Alhamdulillah, jadi pun. Tengok, air dah jadi, ais dah settle. Alhamdulillah semua. Apa yang saya buat tadi mendatangkan hasil. Akhirnya peti ais setelah 2 minggu air tak nak jadi ais batu. Sekarang hari ni dia dah jadi ais batu dah. Alhamdulillah settle. Jimat kos.